Okay, hi. Welcome to Ainis Vlog. So, jangan lupa subscribe. So, hari ni kita ada Marsha dengan Novita. Yasmin as our usual people. Sekarang kita orang dekat Pasar Malam. Pasar Malam Kuala Besut. So, kita nak bawa diorang rasa apa Terengganu punya version lah. So, nanti kita sambung vlog ni lagi, okay? Bye-bye. Small or large? This one for 3 ringgit and this one for 5 ringgit. Small too. We at a night market Kuala Besut. Night market? Apa ini? Novita cakap Cakap berapa ya? Cakap tanya tu cakap berapa ya? berapa ya? Berapa ya? 5 ya. 5 ya. 5 ya. Okey, senyum. Apa tu? Bunyi Marsha. Okey. Abang sedap doa. Sedap doa. Doa. Tadi just saya Nak ini. ada QR tak? Ada mustard. Oh, okey. Mustard. Yes, yes. Yang ni. Pada ambil satu. Apa tu? Love tu. Love ni. Okey, ni satu. Okay, ni macam buka puasa weh. Ya tu. Okey, take it. So hari ni kita membawa Novita dan Marsha membeli. Kita orang pun membeli dan macam dah tiada arah dan tujuan. Esok ada lagi. Kita masing-masing nak berjalan. Kalau korang ambil gambar nak background tak dia. Yes, Korang nampak tak kereta warna biru tu? Adalah cerita. cerita dia nampak tak kereta biru tu? Nampak tak dia tersangkut? Sebelum kereta biru ada kereta merah. Ada kereta merah yang tersangkut kat situ. Tapi tak apa, hanya kita-kita je tahu. Alamak, tu bagi tahu. Dila cepat. Cepat Dila cepat. Okey, macam tak pakai nice. Bila tu? Dila kat bawah baru pakai kasut. Kasut dia dah penuh dengan Pasir. So kita orang hari ni kita seronok je. Kita macam hari ni jadi turis kepada dua kawan baru kita orang. Ya. Hari kita dengan inilah salah namanya, salah nama satu namanya adalah Novita. Si cantik Marsha. Marsha. So nanti kita naikkan pop up dia punya Instagram. Keting. Tang. Kita kentang. Kita beli. Lagi aku. Wow, ada gaya ini orang. Kita pasal tak gambar kita semua sama. Kita bertiga sama. Tengok sunset dia super cantik. Dia macam sini sunset dia macam tu je lah. Dia tak ada yang macam nampak sangat pun. Sebab kita tak boleh kasi limau kan. Tak lagi. Masuk. Sini, kami di sini. Kalian Yang mana tahu? Oh my god. Okay, let's go. Go. Nyala je. Kita mau tutup. Kita orang baru tutup. Tadi tak nampak ke? Berisau ke? Kaget lah. Tadi korang lari mana? Dari sana mu. Dah jauh. Allah, jauhnya dia pergi. Dah ada lampu. Ya Allah. Jangan.
Kita bawa diorang pergi kedai RM2. Iko. Dekat Kuala Besut. Diorang sangat excited apabila mendengar semua barang RM1.6. Di Malaysia sebenarnya tengah mahal. Ya. Happy Mai. RM2 tu. Dekat seat je lah. Nah, sekejap lagi kita tengok kat seat. Allah. Sini semua RM2.6. Kau beli apa? Ada Tupperware untuk Hana-Nana. Untuk? Untuk letak fries dengan air. So kita nak pergi mana? Di pulau. Tapi kecil kali lah. Sedap. Awak nak rasa saya punya pun boleh. Cendawan tu apa? Cendawan tu mushroom. Mushroom panggil? Jamur. Jamur? Jamur biasanya apa? Apa? Jamur. Jamur? Biasanya apa jamur? Jamur tu apa? Jamur. Jamur tu apa? Cendawan. Oh, mushroom. Okay. Mushroom. Oh, tak bukan. Jamu ada. Jamu ke? Jamu. Oh, jamu. Jamu. Air jamu. Herbs. So basically sekarang kita tengah makan kat kedai Tom Yum. Diorang Diorang nak try. makan kat kedai Tom Yum Malaysia. So kita ikutlah apa yang dia nak makan. Apa abang? Saya tahu nak makan apa. Macam try apa? Macam try apa? Tom Yum apa? Nasi bo. Ini punya aku kah? Ya, betul. Nasi goreng apa tu? Nasi goreng ayam Kunyit. Nasi goreng Ayam goreng kunyit. Kita macam biasa, geng. Kita duduk Malaysia, geng. Makan nasi putih, geng. Ya, saya dengan Dia tak Yasmin. yang ini. Dia tetap student, dia makan ini. Macam baskop. Cuba nak try. Asam tak? Tak. Kan? Okay, mau coba. Okay. Allah, aku risau. Aku takut aku pergi cerita. Okay. Yuk dulu. Sebab dia panas. Habis sikit tapi nak. Macam My taste was so good. Okay, makan nasi putih. Gigit ada dekat dia punya di antara ini antara sama ini. gigit antara dua tu. Weh, aku rasa macam payah je. Kenapa Yasmin buka senang? Expert. Macam mana ya cakap sini? Expert. Gigit antara dia punya tutup bagian ujung ni. Berdiri. Jangan macam ni. Tengok ni. Boleh patah tau gigi. Jangan tau. Betul, slow. Sakit. Salah arah. Salah arah tu. Aku suka betul tengok. Balik. Gini. Terus. Ini. Bukan gini. Okey, terus gigit. Oh ya. Senang kan? Dia kena berguru sikit. Kita dah habis. Kita okey. Diorang nampak dia orang ada. Kita try dengan Yas. Tadi sebelum balik kita bagi sebelum balik masuk. Diorang dah habis dah. Lepas tu ni lock. Penutup. Cik sini. Penutup. Penutup. Penutup Rasa vlog. kita kena dekat sini lah. Ni sini. Kita dekat sini. Sini. Kita. Okay. Okay. So basically hari ni vlog kita sampai sini je. So jangan lupa like, share and subscribe. Korang nak cakap apa-apa? Alamat apa-apa untuk video ni. Tiga sangatlah baik. Kita sangat beruntung bertemu dengan Kak Dila, Kak Anis, Kak Yasmin. Ajak kita mana-mana. Ajak kita Kita nak makan-makan. balik ke sini lagi. Nanti kita mana tahu tiba-tiba ada video snorkeling bersama diorang nanti. Ya. Kita tunggu. Tante nanti kita pergi ke orang. Mana tahu kita lagi Indonesia. Ah.